Handphone ni dia boleh tahan kena lenyek dengan kereta. Lagi satu, dia tahan gilis dengan skuter. Yang paling penting, dia tahan baling. Ini phone ke kereta kebal? Full lama. Ini phone Vivo V60 Lite 5G. Phone yang paling tahan lasak dalam kategori dia. Dia boleh jatuh, boleh kena air, boleh kena lenyek tapi tetap steady macam biasa. Lagi satu, dari segi design memang premium dengan warna pop pink dia yang lawa. Slim pula tu. Lagi satu, slim flat screen, kamera dengan transparent, kamera modul yang clean. Bila aku pegang, aku rasa selesa, tak rasa bulky langsung. Yang paling penting, phone ni bukan setakat cantik je. Yang penting, durability dia memang luar biasa. Mula-mula kita buat test biasa dulu. Aku sengaja jatuhkan dari meja, macam situasi korang cuai letak phone tepi laptop. Dan hasilnya, masih hidup, langsung tak retak. Lepas tu, kita up sikit. Aku jatuhkan dari 1.5 meter dengan 2 meter dekat atas lantai kayu dengan marble. And hasil dia masih steady, screen elok, tak ada masalah langsung. Lepas tu aku bagi dia jatuh bergolek dekat atas tangga. So korang bayangkan, handphone lain dah nazak, tapi Vivo V60 Lite 5G ni masih boleh scroll TikTok. Aku tak puas hati, so aku teruskan dengan buat test yang lebih ekstrim lagi. Mula-mula aku jogging bawa phone ni, aku sengaja bagi jatuh dekat atas jalan tar yang kasar, and guess what? Masih hidup. Lepas tu aku try lenyek pula dengan menggunakan e-scooter. Yang ni biasanya memang hancur, tapi untuk Vivo V60 Lite 5G ni masih hidup. Yang ini biasanya memang hancur, tapi yang ni screen tetap menyala. Last, aku guna kereta aku untuk aku lenyek slow-slow dekat atas phone ni. Memang kalau phone lain confirm rest in peace terus. Tapi Vivo V60 Lite 5G ni boleh play video lagi macam biasa. SGS 5 star drop resistant dan military grade certification, jelas bukan sembang kosong. Tambah lagi dengan shield glass buat dia tahan gila-gila. Bukan setakat tu je, handphone ni juga tahan air tau. Yang ini hujan sampai 12 jam pun dia tetap steady. Boleh guna dengan tangan basah. Ada one tap water ejection untuk korang keluarkan air dari speaker. Yang ini memang ngam untuk korang yang selalu outdoor ataupun untuk rider. Walaupun dia tough, tapi dia tak reduce performance tau. Dia punya screen 6.77 inci AMOLED dengan 120Hz refresh rate, HDR10+ dan 3000 nits brightness. Maksudnya memang padu untuk korang layan Netflix, YouTube ataupun main game. Lepas tu, prosesor MediaTek Dimensity 7360 Turbo dengan 12GB RAM yang boleh extend sampai 24GB. Untuk storage pula sampai 512GB. Untuk bateri pula 6500 mAh dengan 90W flash charge. Main lama-lama sekejap je charge dah penuh. Lagi satu, untuk speaker dia support stereo dengan 400% volume. Dah macam mini cinema dah. Kalau korang nak phone yang the toughest like, Vivo V60 Lite 5G is one of the best choice. Sekarang dah available kat semua Vivo Concept Store, official online store dan authorized dealers. Macam biasa, aku dah lenjan and phone ni memang tough betul. Macam biasa, korang bila lagi?